saya bukan nak cakap tabung haji tu tak bagus. Tapi kalau perangai yang macam saya ni memang sangat-sangat tak sesuai nak simpan duit dekat situ. Sekarang ni masih berbala ke nak simpan duit kat tabung haji ataupun berbala nak alihkan duit itu kepada emas. Jadi boleh tengok video ni sampai habis. Jadi sejak saya mula bekerja, saya hanya simpan duit dekat tabung haji. Itu je lah tempat yang saya tahu. Mungkin tempat tu yang paling popular dulu. Tapi tak sesuai sebab makin lama saya simpan dekat tabung haji, tapi simpanan masih sedikit. Maksudnya simpan setiap bulan bocor semula. Sebab saya rasa ada duit, mudah nak akses. Sebab saya link dengan KATM lah. Jadi kalau saya tak linkkan pun, saya sanggup pergi ke kaunter untuk keluarkan duit, guna walaupun tak kecemasan. Sebab boros berbelanja, over budget, rasa berduit. Inilah punca dia. Jadi makin lama bekerja, tabungan tak bertambah, yang menyebabkan berhutang. Sehingga saya tukar duit dalam bentuk emas, duit saya tak bocor dalam bentuk emas. Sebab bila dah tukar duit dalam bentuk emas, kita tak nampak nombor. Dan kita tak rasa berduit. Padahal dekat tangan saya ini dah RM13,200. Inilah ajaibnya bila mula simpan emas, saya dah tak berhutang. Alhamdulillah. Kalau apa-apa kecemasan, at least saya boleh jual ataupun pajak je emas ni. Yang pentingnya kita bersiap sedia sebelum menghadapi susah. Waktu senang, waktu ada gaji boleh bekerja ni, buat saving. Tak berjaya dalam bentuk duit, macam saya perangai boros, tukar cara menabung dalam bentuk emas. Simpan sikit-sikit, keluarkan. Siapa yang berminat, yang belum ada akaun, boleh hubungi saya bantu sebaik.